lupa nak beritahu korang. JCB tiba-tiba cancel last minute. Saya akan pergi potong kayu semua cukup ikut saiz. So esok tinggal nak pasang. So kau masih pelik kenapa saya nak pakai kayu kan buat swimming pool. Kalau kita just buat swimming pool sahaja, dia tak style. Jadi kita kena buat swimming pool, lepas tu tempat lepak tepi swimming pool yang kayu biasa. Swimming pool mahal-mahal kan ada kayu. Orang pakai chalet, lepas tu orang pakai cat. Kita nak buat macam tu. Kalau kau perasan, hari pertama kita dah chalet dah kayu-kayu tu semua. So sekarang ni kita nak potong, lepas tu cat siap-siap untuk letak tepi tu. Okey, itu proses apa yang kita nak buat. Alright, so kita ada dua jenis kayu kan. 12 kaki dengan 14 kaki poolan petak ni. So kita nak buat kayu keliling dia, 3 kaki radius dia. So kiri dan kanan kita akan pakai kayu 12 kaki. Sebab kanan ni full straight, kita kena pakai 14 kaki terus memanjang. Kita kena potong 32, 64 batang.